Serius lah. Dia potong kulit kering kat bibir. Macam tu je. Bodoh je komen ni. Tak takoyaki buatkan aku tak nak makan takoyaki dah lepas ni. Baik, apa yang berlaku dekat bibir dia sebenarnya? Korang yang tik aku So aku try untuk menjawab. Bibir kering lah. Easy peasy. Bahasa doktor, cheilitis. Ataupun chapped lips. Ataupun cracked lips. Lebih kurang lah ya. Siapa jadi lagu ni? Confirm ada orang cakap, hang tak cukup minum air lah, hang kurang air dalam badan lah. Ni, hang dengar baik-baik. Minum air cukup pun, bibir korang pun boleh crack. Tahu sebab apa? Kawasan bibir kita, Allah Ta'ala jadikan, hang perasan tak? Dia sama macam kulit. Sama je. Cuma dia tak ada satu kelenjar yang kita panggil. Ni, yang bulat-bulat putih ni. Kelenjar minyak. Ni gambar lebih clear. Nampak ni? Ni bulu roma korang. Hak ni adalah kelenjar minyak. Kulit kita ada natang ni. Tapi dekat bibir, tak ada kelenjar minyak. Fungsi kelenjar minyak ni, tujuan minyak ni adalah untuk kekalkan kelembapan. Kawasan bibir luar ni, tak ada minyak. So, habislah. Senang jadi kering. Hang duduk bawah ekor pula 16. Talar pula depan hang sorang-sorang. Kejap je bibir hang kan crack. Tapi hang perasan tak? Kulit kita, ada tak macam mengelupah? Ataupun kulit kering? Walaupun duduk bawah ekor. Tak, sebab kulit kita masih ada kelenjar minyak. Bibir kita, kalau hang tengok bawah mikroskop, mana ada kelenjar minyak sini? Sini. Mana ada kelenjar minyak? Lepas tu, bibir kita ni, kawasan yang luar ni kita panggil stratum corneum. Kulit korang pun ada stratum corneum tau, tetapi lebih tebal. Dekat bibir, stratum corneum nipis. So, bila nipis stratum corneum, bibir kita senang nak injury, senang nak kering, senang nak kena infection, jangkitan kuman. Bibir ni kalau biar lama-lama, kalau terkoyak, berdarah, senang kuman nak masuk dalam salur darah. Dalam mulut korang tu at least ada 10 ke 20 bilion sel bakteria dekat dengan kuman. Contohlah infection pada bibir. Yang ni mungkin herpes lips lah. Infection ni disebabkan oleh virus. Punca virus ni lah. Nama apa dia? Herpes simplex virus type 1. Dia cukup suka dekat kawasan mulut korang, kawasan oral cavity. So, berbalik pada kisah sis ini. Ni nak buat macam mana ni? Bibir dia macam ni. Banyaklah orang share tips-tips dia. Antaranya adalah pakai Vaseline. Dalam Vaseline pun ada minyak kan? Petroleum byproducts. Minyak tu sapu dekat bibir ataupun lip balm lah. At least something yang ada minyak yang boleh retain moisture pada bibir korang. Jangan biar lama-lama macam ni. Takut lagi dia crack, keluar darah. So, jadilah macam komen kawan ni. Darah rasa dia macam besi lah. Of course lah, dalam darah hang tu ada apa? Darah korang kan ada iron. Iron kan zat besi. So, banyak faktor yang boleh menyebabkan bibir korang mengelupah macam ni. Selain sebab sejuk aircon ataupun salji ke apa hang kurang vitamin. Contoh macam B12, iron, zinc boleh juga menyebabkan bibir mengelupah. And satu lagi, penggunaan lipstick. Tak kisahlah jenama mahal ke murah, pastikan tolonglah tak ada paraben, tak ada mentol, tak ada SLS, sodium lauryl sulfate yang boleh mengeringkan permukaan bibir korang. Ni pun antara punca. So, aku harap menjawab persoalan korang, okay? Last but not least. Yang ni bukannya dia bertabung atas takoyaki. Bukan.